Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pagi ini kita telah sampai di Taman Pertanian Wan Tampahang untuk pertandingan 3D and Field Archery 2026, 1 hari bulan Ogos 2026. Okey. Sekarang ni kita dekat tapak parking. Ni pemanah-pemanah compound dan juga pemanah pebo. Boleh tengok sekarang ni, mereka ini hari ini adalah untuk pebo, compound dan juga recurve. Jadi esok benda ni untuk game tradisional pula. Besok pun abang saya masuk juga, insyaAllah. Okay. Perjalanan masuk kita ke tapak game agriculture. Kalau aku dok dulu, aku buang belakang. Okey. Pemeriksaan alatan oleh Papar Hakim. Aku ambil mu ambil aku. Kuat lagi. Geng. Mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau ridhai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami. Dah. Masuk. Okey, untuk taklimat dia orang turun ke padang semua. Azin selaku pengurusi Persatuan Memanah Tradisional Negeri Bahar, kan, pengurusi tradisional tapi buat game moden. Okey, ini kali pertama di dalam Malaysia yang mana Persatuan Memanah Tradisional berkolaborasi dengan Persatuan Memanah Moden untuk buat game 3D dan juga field archery, insya-Allah. Okey, untuk pengetahuan semua, kesemua pemanah yang berdaftar mempunyai insurans dan juga kita sediakan ambulans sekiranya ada apa-apa kecederaan yang berlaku. Kemudian terima kasih saya ucapkan yang datang daripada jauh, saya tak nak ambil masa yang panjang. Terima kasih kerana join game, support game, dan juga supaya kita harap benda ni boleh kita panjangkan ke tahun-tahun depan, insya-Allah. Okey. Yang abang-abang di sebelah kiri ni nak bergasul juga ke? Nak lelaki ke nak wanita? Tak apa, saya okey. So kita teruskan dulu dengan format pertandingan. Kalau yang ada dalam grup boleh buka kita punya slide yang kita sediakan tu. Saya akan explain lah. Masuk anak Agus dulu. Anak Agus saja lalu tepi aku. Anak kau tu? Anak dia. Oh, anak aku? Oh. Taja ni. Kita ikut start. Tengah start ada troli. Sebab duduk. Perjalanan masuk ke checkpoint masing-masing. Ni abang SMO, orang juru kira-kira. Sesat tu. Masuk gambar.
kan? Terus ke dalam. Masuk belaka ni. Kau 2 kali masuk dah. Kau 2 kali masuk dah. Aku tahu kau anak aku. Masuk. Makin lama makin tinggi kau. Tak pernah turun Hari ni aku kena kalahkah kau ni. Pasal ni game sama aku salah bang. Aku salah. Senyum belaka. Kita masuk dalam YouTube ni. Jangan serius sangat. Lalu bayar RM2. Adik. Masuk main dia. Wah, bagus. Okey. Abang saya dah jumpa dah. Saya punya checkpoint ni. Ahli pasukan sedang hilang mencari ni. Abang saya start yang field punya. Lepas tu baru pusing belakang. Video ke? Tadi dia buat dia nak Ustaz freak hand. Freak hand video. Dia pakai ustaz masuk YouTube juga. YouTube follower 5,000 orang. Mak. Saya follower 200 orang. 200 orang saja. Tadi 4 ni 4 bawah. Jadi kita lambat sikit. Ada. Nak just side lah tu lah Mana? Cantik Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amir dengan Azwang orang baru dalam bebo tapi nampak ada peningkatan yang ya. Baru dalam bebo Baru. tapi dalam track lama. Lama di track. Alhamdulillah checkpoint yang pertama Allah Taala bagi 665 lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amir. Amir dulu. Apa 665 666. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai dapat ke kiri. Sampai tak masuk. Checkpoint nombor 4. Okay, lebih kurang 40 meter. Kita berada di Kuantan 3D. Dekat mana ni? Taman Pertanian. Taman Pertanian. Saya mewakili Ustaz untuk rekod sekejap. Anggaran jarak ni berapa Ustaz? 40 meter lebih kurang. 40 meter lebih kurang. 125. 125. Kena selamat, tak kena na'udzubillah. Saya kira lah. Okey. Dua je delay 33. Baik Ustaz. Cantik. Ustaz memang padu. Tu checkpoint berapa tak tahu. Ramai lagi. Hari ni pertandingan 3D antara Bebo Recurve Compound. Esok tradisional. Oh. Lurus lah. Tak ada loop. Macam tuan dia juga lurus. Tak minyak mari.
Dia dah urut sikit. Dia celup ni. Apa? Madu alia. Tu belakang. 40 meter. Dia dah urut dah arrow ni. 40 Plak. tu lah. Lebih kurang. Oh, budak depan tu. Budak Ha. sikit. Padu lah Ustaz. Budak ada je. Buah apa? Oh, ada buah. Ada buah. Ada buah. Masak cik makanlah cik. Tak nak tu. Gong. Oh, yang tu yang pertama. Saya tengok yang kedua kali jadi. Kau bawa share naik. Ustaz share naik kali ni. Tu lah. Checkpoint yang keempat. Kita ada A, B, C, D. Habisnya C. Okey, kita sekarang dekat target nombor 6. Field archery. Kita bermula dengan field dulu. Ini bos utama, bos besar. Naik motor besar. Okey. Demo kecek. Nombor 6. Checkpoint 6. Si bawah. Tunggu pohon. Atas dulu. Pulang sebelah. Wah, saya memang buat YouTube. Oh, ada. Ada juga. Target nombor 10. So ni 14 beruang. Okay. Checkpoint 10 kok. Checkpoint 15. 15. Payah punya bulat tu. Dah lah? Tahu? Dah. Eh? Laju. Dia buat macam teret. Ni satu Oh, dah. Masuk. Masuk. Naik. Semangat sikit kita. Tinggal je bawah. Tok Janggut. Kalau ni Tok Janggut. Nak pergi kira ni, dia duduk sebalik tasik. Basih masuk, tapi gitulah. Teratas sikit. Tapi semua masuk. 5, 20. Daripada atas swimming ni kena shoot burung tu. Berapa saya? Berapa dia? 22. Berapa? 11, 5. Okey. 27 Alhamdulillah. Ah. 5. Ni lah dia. Okey lah. Okey. Amir. Kasih. 5, 8. Okey. Jom. Pasal saya kat pagi buka manggis. Okay, selamat. Amir dah kan? Oh. Mujur tahu tak? Tak tahu ke? Dia rupanya tu ada kat dalam saya tu. Oh, 6. Okey. Tengok.
Hot tak nampak. Tolong. Target nombor 2 kan? Dekat tempat koyak. Nombor 2 kan? Berdua. Kami 3, 1, 7, 8 poin. Start Syekh. Okey, 6, 5, 2. Okey. 5, 2. Oh. Betul tak kita tengok? Kena masuk dalam ni. Jumpa tak? Pancang dia. Nu nampak dia satu pancang kuning nampak. Kita biru lah. Habis lagi kita masuk. Habis je nanti duduk satu tempat lah makan. Kau nak buat NCO kan? Ibu aku tinggal. Kalau track ni kalau tinggal lah ni. Dia buat gantung macam track dia. Orang track. Kat sana. 40 meter. Ambil 6. Hilang. Mana tak? Ambil je sini tengah jalan. Pasang. Dok molek. Point last Oh, Second last. Second last. Eh. Oh, masuk saya. Masuk. Orang tak masuk pula. Hot. Hot pink sikit makan. Ini 8 ni besar. Nasib baik elok jumpa. Alhamdulillah. Okay, Agus. yang last. Takut Agus yang kemudian tak ni. Kita telah berakhir dengan checkpoint yang terakhir ni. Oh, memang suka sedikit pasal dia duduk keadaan dia macam ni. Masuk tapi markah lah. Kau punya tu bagus markah. Okay, stand by. Diumumkan tempat ke-10 Muhammad Khairul Nizam Hamzah, Ampang Jaya Archery Club. Tahniah diucapkan kepada Muhammad Khairul Nizam. Tempat ke-9 Mr. Halim dari Tok Janggut Archery. Okay. Tahniah diucapkan. Tempat ke-8 Muhammad Hafiz Halim, Kelab Memanah Tok Gajah. Tok Janggut. Sama. Ditulis ni Tok Gajah, kita baca Tok Gajah. Okey, tahniah diucapkan. Baik. Tempat ke-7 diumumkan Muhammad Firdaus bin Baharudin, Sabah Archery Club. Tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Firdaus bin Baharudin. Dek, kaki pekat ni. Tempat ke-8 tempat ke-6 silap maaf ada keturun pula ya. Mat Lazim bin Mat Said, Meral Maraga Sukma. Awak. Hanya diucapkan kepada Encik Mat Lazim. Tempat ke-5 Ahmad Azmirul Hisham bin Ibrahim dari Kelab Memanah Singgara. Ada gaji dia hari ini. Tahniah diucapkan. Tempat ke-4 tempat ke-4 Sahairi Harun. Sahairi Harun dari Sabah Archery Club. Tahniah diucapkan. Tempat ketiga Jeng Syekh Hasan bin Syekh Hussein dari Kelab Memanah Tok Gajah. Guru. Tahniah diucapkan kepada Ustaz. Tempat
kedua diumumkan Razirul Hisham bin Ramli dari kelab memanah Tinggora. Yang diucapkan Siapa yang kalah keputusan ni? Johan bagi kategori Bebo Open untuk kejohanan memanah 3D dan field archery peringkat negeri Pahang. King guru. Agus bin Mat Yusof dan Majlis Pemandangan Ampang Jaya. Tahniah diucapkan. Tahniah kepada Encik Agus. Saya minta pemenang nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Semua pemenang sekali, semua pemenang. Jangan kita tu. Pergi. Mari semua pemenang. Kategori Bebo apa mana yang ada? Bang, ni video ni. Ni video. Video memang video. Ini dia juara-juara pemenang kita untuk kategori Bebo bagi kejuaraan memanah 3D dan field archery peringkat negeri Pahang untuk 2026. Okey, tahniah diucapkan kepada pemenang-pemenang semua. Thank you.